Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda satu apps yang anda boleh gunakan sebagai HUD. HUD untuk bagi sesiapa yang masih tak berapa pasti berkenaan dengan HUD. HUD ni adalah singkatan daripada perkataan Head Up Display. Head Up Display ni adalah satu features yang berada dalam kereta-kereta mewah seperti kereta BMW 5 Series. HUD ni konsep dia sebenarnya adalah untuk memudahkan pemandu memantau pergerakan kereta, arah GPS, arah pergerakan dan sebagainya. Dan sebenarnya iDevice ada developer telah membuat application untuk kita gunakan HUD ni di dalam kereta anda masing-masing. Okey, terdapat banyak apps yang terdapat di pasarannya, tapi yang saya akan tunjuk di sini adalah HUD Navi dan satu lagi adalah Everywhere. Okey, antara kedua-dua apps ni HUD Navi adalah yang lebih baik. Everywhere fungsinya sangat terhad, manakala untuk HUD Navi terdapat lebih banyak fungsinya. Okey, untuk Everywhere harga dia 99 sen USD, manakala untuk HUD Navi harganya adalah 1.99 USD. Okey, untuk apps HUD Navi ni konsep yang kita akan gunakan adalah pantulan daripada image yang berada di atas iPad atau iPhone anda dan dipantulkan melalui windscreen. So daripada situ para pemandu boleh lihat, boleh pantau pergerakan sama macam kereta BMW. Anda boleh pantau pergerakan, arah GPS dan sebagainya. Okey, HUD Navi ni saya akan tunjukkan sebentar lagi. Bagi sesiapa yang nak lihat appearance ataupun performance apps ni, tunggu sampai habis video dan saya akan tunjukkan semasa dalam kereta dalam perjalanan. Okey. Okey, ini adalah interface yang akan anda lihat di apps ini. Jika anda lihat, terdapat kompas yang sangat besar, nombor yang besar, huruf yang besar, dan ini akan memudahkan kepada anda untuk melihat dan memantau pergerakan anda nanti. Okey, di atas ni ada button setting. Di tepi ni ada simbol parabola untuk menunjukkan adakah anda menerima signal yang bagus ataupun tidak. Okey, dekat bawah ni adalah notification ataupun arahan pergerakan yang akan anda lalui. Okey, kalau anda lihat dekat sini ada simbol kamera. Kamera ni adalah speed trap camera. Okey, saya akan tunjukkan anda satu-satu. Secara ringkas saja berkenaan dengan setting dia. Okey, ni yang saya kata tadi, HUD mode. Anda tengok yang atas kali tu HUD mode. Kalau saya tekan di sini, kesemua image yang berada di atas iPad saya ni akan terbalik secara vertikal dan horizontal. Dan jika anda letak di dashboard kereta, anda akan lihat pantulan yang secara betul. Okey, so digunakan konsep mirror image lah. Okey, so anda akan lihat image yang betul dan akan bantu anda dalam navigation. Okey, kita offkan dulu. Okey, so kita tengok satu-satu HUD mode. Satellite info dekat sini anda boleh tekan, dan ataupun di tepi button tadi lah. Dekat bawah ni anda boleh set transparency rendah ataupun tinggi. Okey, so satu lagi iPod Music, anda boleh mainkan lagu sementara anda gunakan apps ini. Roots, saya akan tunjukkan kepada anda macam mana nak guna. Button kat bawah ni ada button add, delete dan go. Okey, kita pergi yang lain dulu. Roots preferences adalah setting yang anda nak buat terhadap apps ni. Okey, kalau anda lihat dekat sini, anda boleh upgrade lagi apps ni kepada image 3D. Okey, speed limit anda boleh setkan. Okey, yang seterusnya adalah display. Macam biasa anda boleh setkan mengikut apa yang anda guna lah. Okey, units anda boleh ubah. Okey, untuk more, butang more ni anda akan lihat di sini. Speed cams anda boleh setkan setting enable red light cameras. Kalau anda offkan, dia takkan beritahu kepada anda. Okey, warn about speed cams before, anda boleh setkan sejauh mana, jarak mana yang dia akan bagi warning kepada anda. Kalau ke bawah, dia akan semakin dekat lah. Kalau jauh, dia akan semakin jauh dia akan bagi
warning sensitivity level, kedudukan kamera sama ada 45 darjah ataupun 90 darjah daripada kedudukan anda. So anda boleh setkan. Okey, kita tengok yang lain. Color, sound anda boleh setkan mengikut selera anda. Okey, weather anda boleh on atau off. Okey, sekarang saya akan tunjukkan setting yang seterusnya. Kalau anda lihat dekat sini, macam weather saya saya disablekan, so saya tak boleh tekan. Jika anda enablekan weather ni, dia akan tunjukkan ramalan cuaca mengikut jam. Untuk map pula, anda boleh tengok dekat sini. Anda boleh setkan, tekan button di kiri ni, anda boleh menggunakan street view ataupun satellite view ataupun hybrid view. So saya lebih suka gunakan hybrid view sebab dia lebih detail dan anda sukar untuk tersesat. Okey, dekat bawah ni ada setkan transparency dia. Jika anda nak, anda boleh setkan. Okey, yang seterusnya, tadi kita tengok map, sekarang kita tengok photocam. Okey, photocam ni lebih kepada geotagging. So anda boleh ambil gambar dan geotag di kawasan yang anda ambil gambar tadi. Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana anda nak navigate. Anda tekan huruf I yang besar ni. Okey, sekarang ini adalah yang saya dah cuba tadi. Kita cuba yang baru, add yang baru. Okey, kalau anda lihat dekat sini, yang bagusnya berkenaan dengan apps ini, dia menggunakan platform Google Map. Seperti yang anda tahu, Google Map adalah antara map yang yang sangat bagus dan mempunyai keperincian yang agak detail. Okey. So ini adalah salah satu sebab mengapa saya suka menggunakan apps ini. Cumanya berbanding dengan Google Map yang dulu, untuk apps ni dia tak ada notification berkenaan dengan traffic. Dia just anda boleh gunakan sebagai navigation, tapi keperinciannya maksudnya anda boleh cari tempat-tempat yang kebanyakan GPS yang lain tidak boleh cari dan anda boleh jumpa menggunakan apps ini. Itu yang menariknya. Okey, saya akan tunjukkan satu-satu macam mana nak navigate menggunakan apps ini. Okey, ini adalah kawasan yang saya sedang berada sekarang. Okey, saya letakkan green flag ni. Ini adalah start. Okey, untuk pergi ke satu tempat, anda search dekat sini. Okey, saya carikan Seremban ni. Okey, saya gunakan town yang besar untuk memudahkan demo kita. Okey, kita search. So dia akan cari, dia dah jumpa Seremban Negeri Sembilan. So kita set finish. Red flag ni kita setkan di situ dan kita tekan road. Okey, so ini adalah jalan yang dicadangkan oleh apps ni. Kalau anda lihat dekat sini 1/3, maksudnya inilah salah satu jalan yang dicadangkan. Jika anda tekan button ke kanan, dia akan cadangkan jalan alternatif. Dan seterusnya yang ketiga, ini adalah jalan yang ketiga, jalan alternatif yang ketiga yang anda boleh gunakan untuk pergi ke Seremban. Okey, kalau anda tekan di sini, di tengah ni, dia akan tunjukkan secara teks. Okey. Okey, ketika anda nak start navigation ya, anda just tekan button pakar ni dan anda akan lihat di bawah tu. Kita tekan di sini dan go. Okey, so kalau anda lihat dekat sini, kita balik. Jalan yang dicadangkan tu telah ditunjukkan di sini dan anda boleh start navigate. Macam saya ni adalah hanya demo dan saya tak boleh tunjuk lagi lah. Sekarang saya akan tunjuk. Okey, saya nak tunjukkan anda bagaimana rupa atau appearance digital display ni bila kita gunakan dalam mode HUD ya. Sekarang saya dah set navigation saya daripada kawasan yang saya tengah berada sekarang ke satu kawasan yang lain. Okey, macam mana boleh tengok sekarang, saya jauh daripada jalan yang dicadangkan. So dia bagi notification ke bawah ni lah. Okey, kita tekan dekat sini. So dia jadi full screen mode. And then anda tekan HUD dekat HUD dan semua perkataan dan huruf nombor akan menjadi terbalik. Bila terbalik, anda letakkan di dashboard
dan anda akan lihat reflection atau pantulan yang berada dekat windscreen. Okey, beginilah rupa HUD itu jika menggunakan apps ni. Kalau anda lihat dekat sana ada di belah kiri tu ada anak panah yang anak panah arahan kepada anda untuk bergerak. Okey, macam saya sekarang kita turn right untuk Susi Raya U-turn. Itulah ada lebih kurang appearance HUD yang kita selalu tengok dekat gambar-gambar kereta-kereta mewah Okey, ada yang berpendapat kenapa kita gunakan HUD, kenapa tak guna device holder. Pada saya, device holder ya sama juga dengan HUD, tapi pada HUD ni lebih baik sebab dia tidak menghalang pemandangan pemandu sangat. Okey, ini sebab saya gunakan iPad sebab besar, mungkin menghalang pemandu. Tetapi kalau gunakan iPhone, anda boleh letakkan di bahagian driver, pemandu, sama seperti kereta mewah, dan dia tidak mengganggu penglihatan sangat berbanding kalau anda gunakan device holder. Kalau pakai holder, satu holder tu mengganggu pemandangan dan device tu sendiri mengganggu medan penglihatan anda. Device tu katakanlah anda gunakan iPad ke, iPad mini ke, so satu besar dan dia menghalang penglihatan anda. Ini kurang memberi keselesaan dan kurang selamat bagi anda lah. Okey, so kalau anda saya tunjukkan kalau anda gunakan mode yang lebih kecil, resolusi yang lebih kecil, dia lebih kecil dan dia tak mengganggu pemandangan anda sangat. Dan dia lebih selesa untuk anda tengok. Katakan anda gunakan full screen mode, anda tekan di situ dan dia lebih simple appearance, lebih simple punya display, and then anda lebih selesa untuk tengok. Okey. Okey, ada satu tips, kalau anda nak menggunakan pada waktu malam, anda kena guna full brightness. Dan kalau anda perasan dekat situ ada ghost image. Ghost image tu image kedua, dia macam berbayang. Kalau anda nak mengelakkan bayang tersebut, anda boleh letakkan mirror screen protector, sama ada iPhone ataupun iPad. Kalau iPad anda boleh potong dan buat sebesar itulah. Dan kelebihan mirror screen protector ni anda boleh gunakan pada waktu siang juga, tapi tak sejelas pada waktu malam lah. Dan tapi HUD ni masih boleh berfungsi dengan baik. Itulah satu tip lah. Okey, itu saja saya rasa buat masa sekarang. Jika anda suka dengan video ni, sila like, sila share dan sila subscribe video saya, akaun saya untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.